kes beberapa tahun lepas, ada seorang kanak-kanak umur 3 tahun, kanser otak, dan kami ziarah dia. Keadaan otak dia yang berlemur sebab masuk air, masuk dia buat kemo, ada kesan terbakar kat belakang leher dia, umur 3 tahun. Kemudian keadaan dia masa pertama kali kita pergi ziarah dekat rumah dia, dalam keadaan sakit perut dia masih boleh lari-lari walaupun dalam keadaan tak stable kan, macam tak berapa ni. Kemudian kita datang kali kedua untuk ziarah, masa tu kita dapat maklumat keadaan dia agak tak stabil. Jadi kita ziarah bawa laki pakai phone dan juga kita bawa susu dan macam-macam lah kita bawa. Tapi masa tu dia makan menggunakan saluran. So mata dia macam blinking macam tu lah. Lepas selesai merawat, kami pun balik sebab kami nak hantar stok lampin ke rumah transit kanak-kanak kanser. Kami tak sampai rumah lagi kami dapat berita dia dah. Maknanya lampin pun tak sempat guna, apa yang orang sumbang semua dia tak dapat jalankan. So jadi kita dalam kereta tu kita terpaksa berhenti tepi jalan, kami beberapa lima adik nak. So kita berhenti tepi jalan sebab kita baru nak jumpa kan. Jadi macam kita agak tersentuh lah. So kita rasa macam mana, yelah kita pun takdir Allah tu satu lah kan. Tapi kita nak menerima tu dalam keadaan macam baru sangat jumpa kan. Sama juga kes yang baru ni, bulan lepas kita ziarah dia salah kan? Saudara. So dia bagi tahu kita, doktor dah cakap dia kategori paliatif. Paliatif maksud dia dah tak ada rawatan hospital. Dah tak boleh pergi hospital pun, doktor pun tak nak buat apa-apa dah. Doktor pesan kat mak ayah dia, layankan saja. Apa yang diminta, bagi je. Nak makan itu, ini kata, bagi je. Kami pun pergilah melawat, datang. Bagilah dia, ceria lah dia. Semua dengan macam dia sambut kita dengan happy-nya. Kita bawa coloring book lah, apa kan bagi dia. So kita macam harap supaya ada keajaiban lah kat situ kan. Tapi itulah Allah lebih tahu mana yang terbaik kan.